Okey. Ya, ambil live shot. Ini keluar bang. Ini keadaan jemaah haji dalam persiapan untuk berjalan di Mina ke jam jumrah untuk melontar. Ini keadaannya. Jangan sebelah petang baru kunci naknya pintu ni. Sekejap. Buat ulasan sikit. Nah. Aisyah baru berapa kali? Melontar ke jumrah. Jumrah apa? Kubra. Sana dah lapang. Sejauh? Tu jalan balik kan? Oh, dia pusing. Buat ulasan sikit. Cakap apa? Ni tiga. Okey, kita ni. Perjalanan ni mengambil jarak berapa kilometer? Saya bersama dengan saudara Sukriah, salah seorang jemaah haji dari Kedah. Kebetulan kami satu bilik dan satu kumpulan. Okey, yang ni perjalanan ni berapa kilometer dari sini ke Jumrah? Ke Jamrah. Jamrah. Perjalanan dari sini ke Jamrah dari kemah penempatan jemaah Malaysia lebih kurang 4 km, lebih kurang 4 km. 4 km. Lebih kurang 4 km. Pergi saja. Pergi saja. Kalau balik? Balik pun lebih kurang 4 km, tapi berarti dalam 8 km. Mengambil masa berapa jam agak-agak untuk pergi balik? Pergerakan kalau lancar lah, pergerakan lancar mengambil masa dalam sejam 15 minit pergi. Tapi kalau dengan keadaan sekarang ni agak sibuk. Ini Jamrah Kubra kan? Akan peningkatan masa akan berlaku mungkin dalam 20 minit tambahan berbanding dengan waktu masa biasa. Ya, pergerakan jemaah haji Malaysia ni bermula dari petang tadi kan? Pergerakan jemaah haji Malaysia bermula daripada pukul 5.30. Dia akan bergerak secara berperingkat untuk kumpulan-kumpulan KT seperti yang sudah diarahkan oleh pihak tamu haji. Sampai ini KT 1 hingga ke KT 14 dah berlepas dan KT yang berikutnya akan menyusullah ikut arahan daripada pihak tamu haji. Dan yang paling akhir dijangka? Paling akhir sebenarnya grup saya lah, grup saya. Kan grup saya 087. Ada lagi grup yang selepas saya. Paling akhir grup KT 101. Setakat ni apa yang saya tahu, grup saya KT 087 akan bergerak pada pukul 10 malam. Okey, so ni ramai dan dijangka selesai pada sebelum tengah malam kan? Kalau melontar jumrah yang awal ni, jumrah Kubra. Jumrah Kubra insyaAllah akan selesai pada malam. Sebelum tengah malam. Akan selesai pada malam. Sebelum ke 11.30 insyaAllah selesai. Ya. Untuk semua jemaah Malaysia. Kita nampak pergerakan yang Cik Leslie nampak pergerakan ni Malaysia.
Ni jemaah Malaysia. Gerakan jemaah Malaysia. Ni jemaah Malaysia. Kita bergerak mengikut maktab, mengikut nombor kumpulan. Ni jemaah Malaysia. Banyak di sebelah sana ada jemaah Indonesia, jemaah dari negara-negara yang lain. Sebenarnya melontar ni dah bermula dari subuh, kan, daripada tengah malam semalam sehingga subuh dan sepanjang pagi. Tetapi cuaca di sini kalau tengah hari tadi, setakat tengah hari tadi mencapai 44 darjah Celsius, sangat tinggi dan panas. Jadi maksudnya pergerakan pada sebelah tengah hari sampai ke hampir petang tu agak berkurangan kerana cuaca panas. Jadi Cik Rosli, saya rasa cuaca panas ni dia gabungan daripada cuaca daripada atas dan juga bahang daripada jalan, daripada bumi bawah ada batu, jalan tar semua yang tu yang akan menyebabkan penambahan suhu kesekitaran. Ini jemaah. Okay. Ini masih jemaah Malaysia. Seperti kita sedia maklum, jemaah Malaysia dibahagi kepada beberapa maktab dan beberapa kumpulan, dan mereka ini bergerak mengikut kumpulan, mengikut maktab yang telah dijadualkan oleh pihak petugas tabung haji. Nah, di sini ini adalah kedai, kedai yang menjual makanan. Malaysia yang tek pakai lenyak merah. Macam mana nak kenal jemaah Malaysia? Jemaah Malaysia. Jemaah Malaysia ini adalah pengenalan untuk jemaah Malaysia. Lenyak merah ditaja oleh Balai Haji dan juga Islam. Kemudian kad ni nusuk. Pengenalan untuk jemaah Malaysia. Kad bisa. Ini kad nusuk untuk kemasukan ke Arab Saudi untuk haji lah, bisa haji pada tahun ini. Ini kad tabung haji. Nah, ini kad untuk hotel. Untuk matau lah, hotel untuk matau. Okay. Ya. Kita bersama dengan Haji Sukri dari Kedah. Darul Aman. Wah, sejuk. Buat live. Ni ceritakan sedikit pengalaman berjalan boleh? Ni saya buat live. Nama sikit. Tak apa. Okay, ni saudara kita ni yang dah haji. Ni dah menjalankan kewajipan dia, melontar jumrah Aqabah. Pagi tadi selesai awal. Dia dah ni dah gunting tahlul, dah bebas. Tahlul awal. Dan dia pakai pakaian biasa, lepaskan diri daripada sekatan halangan-halangan yang dikenakan ke atas setiap orang yang pakai ihram. Okay, so jadi tahun ni ada 2 juta jemaah haji berada di bumi Mekah menunaikan fardu haji, dan jemaah paling ramai
adalah dari Indonesia. Di Indonesia kita ada 221,000 jemaah. Dia ranking agak atas, teratas. Dan diikuti oleh negara seperti Pakistan, India, Mesir, dan Malaysia hanya menduduki ranking yang ke-11 dengan jumlah jemaah haji adalah 31,000 jemaah kan untuk tahun ni. Dia ni pusing. Dia berpusing kat depan tu kan? Tadi dia buat bisnes kat depan ni. Mana? Itu bawa jabatan. Bawa jabatan. Return ke ni lontar dan patah balik 8 km. Sejauh 7 ke 8 km. Ni ramai ni ratus ribu. Ada tak setengah juta ni? Pak, pagi tadi dah 1 juta lepas Dan dijangka mungkin setengah juta pada sebelah malam. Mungkin. Kita tak mendapat data yang jelas. Tapi itulah pergerakan di... Datang semakin kurang sebab tadi pukul 5 tadi lagi padat. Biasanya dah sampai kat Jambang lagi padat. Untuk melontar jumlah ni seterusnya ialah pada hari yang ke-11, ke-12 dan ke-13 kan. Yang itu melontar ketiga-tiga jumlah. Dari Thailand tak? Jom, pegang saya, pegang. Tarik, pegang saya. Itu dengar tadi. Tapi boleh sikit, ada sikit Melayu. Kelantan, Kelantan. Tidak. Dia Perlis. Oh, Perlis. Badan Perlis. Dah Perlis ya? Dari mana? Kedah. Letak asing ni. Kereta ni SP. Tak? Saya jauh, Pulau Borneo. Asal orang Saya Padang Besar Thailand. Padang Besar. Orang cakap Padang Malaysia sikit. Padang Malaysia. Habis, Bang. selesai je. Alhamdulillah. Dah pergi ke? Belum. Belum. Jam 10. Menunggulah. Jam 10. Ni. 8 km. Nah. Dia bagi arahan lah buat Bro, ada seorang lagi. Mana seorang lagi? Tarik suami dulu baru. Pegang. Oh, terima kasih. Ni jemaah-jemaah kita yang dah selesai. Alhamdulillah. Mana tu? Alah. Oh, kena pelan-pelan. Habis kumpul sana ni jalan je? Jangan kumpul dalam tu. Tak, kalau jalan je? Tunggu sini? Akan lalu sini. Kalau kita keluar sini? Kita cuma sekian dulu ni dia terus. Tak ada. Dia diam. Okey, dengan cuaca yang mengizinkan ni, redup dan tidak panas lah sebenarnya. Cuma tinggal bahang lagi daripada matahari sebelah siang tadi. Ni jemaah mula bergerak untuk melontar jumrah pada petang ini. Okey, sampai di sini kita jumpa lagi.